Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pada pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah duha bulanan hari Isnin yang kedua, anjuran Masjid Al-Mustaqim Taman Nirwana Ampang menggunakan kitab Fiqhul Aqidah, kefahaman tentang akidah, yang disusun oleh guru saya dan ayahanda saya, Al-Fadhil Ustaz Haji Engku Ali bin Engku Endut, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 409, dah sampai ke penghujung daripada kitab ini, iaitu kesimpulan tentang iman. Yang kelima, percayakan hari akhirat atau dikenali juga sebagai hari kiamat. Hari akhirat, hari yang kemudian, hari yang ataupun masa yang datang selepas daripada alam dunia. Jadi itu yang kemudian, yang akhir. Hari kiamat, hari yang didirikan semula, yang mati itu dibangkitkan semula. Sebahagiannya itu untuk diberi balasan atas apa yang dia telah lakukan atau dia tidak lakukan di alam dunia. Hari kiamat kubra. Kubra ni bahasa Arab. Dia nama sifat dalam bentuk mu'annath. Kalau muzakkar, mu'annas ni maksudnya perempuan, adalah kabir, hari kiamat besar. Kenapa dia letak di sini kubra? Untuk membezakan dengan satu lagi dipanggil kiamat sughra, kiamat kecil. Mana satu kiamat kecil, itulah kematian setiap dari kita. Bila kita meninggal dunia, nisbah pada diri kita dah kiamat. Tak adalah lagi cerita nak beramal, nak diuji itu ini di alam dunia ni, dah tak ada. Itu kiamat kecil. Kiamat besar bila hancur bumi langit ini, dihancurkan, sekian makhluk itu dimatikan, itu namanya kiamat besar. Iaitu kemusnahan alam semesta seluruhnya. Ini pasti akan berlaku tanpa diragukan lagi. Tak boleh kita meragukan. Ada orang mungkin tertanya, ada ke hari kiamat? Sebab benda ni tak nampak depan mata. Ini termasuk benda yang sam'iyat, benda yang kita imani semata-mata kerana didengari perkhabaran itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sebut juga ghaibiyah, benda-benda gaib, benda-benda yang tak nampak di hadapan mata kita. Maka tak sepatutnya seseorang itu meragukan adanya hari kiamat selepas dia telah beriman dengan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dari segi logik akal,
berlaku atau tak berlaku hari kiamat ni satu perkara yang harus pada akal. Bukannya wajib mesti ada hari kiamat, dan bukan juga mustahil. Tak mungkin ada hari kiamat juga tidak. Sebab benda tu boleh jadi. Setakat akal tak boleh memastikan kata akan berlaku hari kiamat. Setakat akal juga tidak boleh menafikan dengan pasti bahawa tak akan ada hari kiamat. Jadi akal hanya berkata boleh jadi. Tapi kita jadi yakin adanya hari kiamat, itu bertitik tolak daripada keyakinan kita atas benarnya risalah kerasulan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita yakin Nabi adalah Rasul, utusan Allah, tentulah yang menyampaikan daripada Allah itu menyampaikan dengan sebenar. Dan apabila disampaikan oleh Rasulullah SAW adanya hari kiamat, maka daripada asalnya boleh jadi ada, boleh jadi tak ada dari segi akal, maka dia menjadi pasti ada. Dari segi syarak, wajib kita beriman adanya hari kiamat. Bahkan kalau kita nak sembang sajalah ya, nak fikir secara perbincangan yang santai saja, antara orang yang tak percaya hari kiamat dengan yang percaya hari kiamat, tentulah lebih selamat yang percaya hari kiamat. Kerana pertama, orang yang percaya hari kiamat ni, dia nak buat jahat pun dia ada rasa bimbang juga. Jenuh aku nak kena jawab hari kiamat nanti. Berbanding orang yang tak percaya hari kiamat, bagi dia kat dunia ni lah dia pulut. Halal ke, haram ke, salah ke, betul, tak kisah. Jadi dia untung. Sebab dia tak percaya adanya hari kiamat. Yang kedua, kalaulah benda itu dari segi akal, hanya logik semata-mata, boleh ada, boleh tidak ada, maka percaya itu lebih selamat. Kalau percaya tiba-tiba tak ada, tak apalah. At least kita dekat dunia dah buat baik, ya, dah buat benda-benda yang bagus, kerana kita berharapkan hari kiamat. Tapi kalau yang tak percaya, tiba-tiba turn out ada, oh itu nak kena seksa, nak kena masuk neraka. Itu kalau hanya sembang secara santai lah. Tapi secara agama, kita memang wajib yakin adanya hari kiamat. Kerana itu adalah ketetapan. Walaupun asalnya benda itu hanya possible, boleh ada, boleh tiada, bila Allah tetapkan, maka pasti ada. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Pencipta terhadap segala makhluk ciptaannya. Cuma kiamat besar itu tidak diketahui bila ketika berlakunya. Kita tak diberitahu. Dan ada hikmah yang besarlah supaya orang yang beriman itu dia sentiasa berhati-hati. Dia terasa ada rasa bimbang. Boleh jadi kiamat itu berlaku sangat hampir. Tapi petanda itu ada. Petanda dan buktinya berlaku kiamat besar telah nyata pada kiamat sughra, iaitu kiamat kecil, yang telah pun berlaku pada kematian manusia dan haiwan yang bernyawa. Apa yang susah kita nak bayangkan, alam ni boleh binasa keseluruhannya. Secara sebahagian sudah binasa. Manusia itu yang lahir sebagai baby yang comel, yang sihat, kemudian menjadi kanak-kanak yang aktif, menjadi remaja yang cergas, menjadi orang dewasa yang kuat, kemudian hilang. Kekuatan itu makin binasa, kecergasan itu makin hilang, dan akhirnya meninggal menjadi mayat yang reput, yang busuk, yang hancur. Jadi itu telah dapat kita perhatikan. Kita ini sebahagian daripada alam, dan alam kita ini kita perhatikan memang sentiasa binasa. Setiap detik akan berlaku kematian sel dan sebagainya, dan akhirnya kita mati. Serta kemusnahan alam juga kita dapat lihat berlaku di sebahagian tempat, ribut taufan, banjir, gempa bumi, tsunami dia aja macam ni, tsunami ya, dan lain-lain bencana. Bahkan ada kalanya yang ada kaitan dengan sistem yang manusia atur, seperti letupan pipe gas baru ni. Asalnya kita buat sistem nak salurkan gas,
Apa yang berlaku meletup juga itu satu bentuk kemusnahan. Jadi bila kita lihat kemusnahan yang berlaku di sekeliling kita, justru itu yakinlah kita bahawa kiamat kubra, yang mana hancur semua alam dunia ini, langit bumi ini, pasti tetap akan berlaku, yang nanti akan disusuli dengan hari akhirat bagi menggantikan kehidupan dunia. Kita kata moga-moga bahagia dunia dan akhirat. Jadi ada alam akhirat sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pencipta. Kita umat manusia terlebih dahulu mengalami kiamat kecil sebelum mengalami kiamat besar yang akan melalui kehidupan alam barzakh, iaitu alam kubur. Di alam kubur ini kita akan menghadapi soalan munkar dan nakir serta mendapat nikmat kubur. Dalam kubur pun sudah ada kenikmatan. Tapi jika kita orang yang soleh lah, kita orang yang beriman dan beramal soleh, insya-Allah nikmat itu sudah boleh dirasai di alam kubur lagi. Tapi na'udzubillah, boleh jadi juga selepas soalan munkar nakir mendapat azab kubur jika kita orang yang toleh. Beza soleh baik, toleh buruk. Waliyazubillah. Kita mohon lindung dengan Allah Ta'ala daripada diazab di alam kubur. Kerana apa? Azab di alam kubur itu bertanda juga akan diazab di alam akhirat. Dan nikmat di alam kubur itu sebagai indikasi juga akan dapat nikmat di alam akhirat. Kita wajib percaya dengan alam barzakh ini kerana ia telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ia bukanlah satu dongeng ataupun tahayyul. Kita tulis tahayyul. Daripada bahasa Arabnya tahayyul, khayalan. Bukan khayalan. Khayalan kita boleh khayal macam-macam, tapi tak, bukan realiti pun, bukan berlaku pun. Tapi kalau alam barzakh ini, walaupun kita tidak lihat dengan mata kepala, ia bukan khayalan. Cuma dia alam yang berbeza. Bukan kita boleh misalnya buat letak kamera dalam kubur tu, tengok malaikat datang, ada soal jawab. Barangkali kalau dia letak kamera dalam kubur, dia hanya tangkap yang zahir lah. Perubahan pada jasad itu jadi macam mana, setakat itulah. Dia tidak dapat detect apa yang dia di alam roh. Jadi hati-hati ya. Sebahagian umat Islam sekarang, oleh kerana terpengaruh dengan aliran pemikiran tertentu, dia dah jadi seolah-olah ya, kalau betul-betul memang boleh jatuh kafir. Tapi dia seolah-olah tidak percaya kepada alam barzakh. Apa saja yang ada kaitan dengan kubur, dengan kematian, dia pandang benda tu tak ada, ngarut. Tak ada cerita-cerita wali-wali soleh lah sebagainya. Ya, dah meninggal pun masih ada keberkatan. Masih lagi kalau orang tu berdoa di sisi kubur wali tu, Allah perkenankan doa dia, tak ada. Bagi dia dah mati-matilah. Masa hidup ialah dia wali Allah. Masa hidup ialah dia nabi. Sekarang dah alam kubur. Dia tak boleh buat apa-apa. Jangan. Kerana itu bercanggah dengan hakikat bahawa ada alam barzakh. Dan ada apa yang berlaku di alam barzakh. Termasuk yang berlaku di alam ruh, di alam barzakh adalah doa daripada ruh kepada Allah Ta'ala, berdoa memohon kebaikan untuk orang-orang yang masih hidup. Itu boleh berlaku di alam barzakh. Tapi tidaklah pula kita samakan alam barzakh tu macam alam dunia. Sehingga kan kalau seorang wali telah meninggal dunia, maka kita meminta tolong kepada dia, dia pun bangun daripada kubur dia, datang tolong kita. Taklah macam itu. Yang kita harapkan adalah doa. Makanya bukan macam mana yang diperli oleh sebahagian, kata dia minta tolong dengan orang mati. Bukan. Kita tak pandang minta tolong orang mati atau orang hidup. Kita pandang minta tolong dengan orang soleh. Kerana orang soleh ini diharapkan doa dia itu diperkenan oleh Allah. Jadi di alam dunia dia boleh doakan kita, di alam ruh dia boleh doakan kita. Kalau kamu cakap minta tolong dengan kubur boleh tolong apa?
Kalau dengan masuk batu, pasir, kayu, itu boleh buat apa? Ataupun kamu pandang dengan tak tolong orang mati. Orang mati boleh buat apa? Orang hidup pun tak boleh buat apa kalau kamu lihat daripada sudut hakikat yang bagi pertolongan Allah. Jadi bukan soal hidup mati. Ya. Soalnya adalah kita itu mengimani adanya alam barzah dan bahawa di alam barzah ruh orang-orang yang soleh, ruh para wali, ruh para nabi masih mendoakan kebaikan buat orang-orang yang ada di dunia. Dan itu sabit dalam sebahagian daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma mereka seolah-olah menutup mata mereka kepada perkhabaran yang Nabi SAW beritahu tentang bahawa baginda mendoakan kebaikan, keampunan buat umat baginda. Demikian sebahagian daripada orang yang telah meninggal dunia juga mendoakan hidayah buat saudara-saudara mereka yang masih hidup. Ya, itu ada sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah tulis jawapan kepada seseorang yang membantah itu, saya bawakan hadis-hadis itu dalam tulisan tersebut. Tapi dari segi akal, benda itu harus, bila dah sabit dalam hadis, berarti benda itu berlaku. Setelah berlaku kiamat besar, yakni hancur dunia ini, musnah, sekalian makhluk mati, kita sekalian makhluk yang terdiri daripada manusia, jin, syaitan, haiwan, yakni binatang. Kalau dari segi istilah haiwan, kita pun haiwan. Sebab haiwan dari segi bahasa Arab maknanya benda hidup. Hayah itu kehidupan, hayyun itu hidup, hayawan benda hidup. Jadi kalau orang tanya apa definisi manusia, dalam bahasa Arab dia kata al-insan hayawan natiq. Manusia tu haiwan yang boleh bercakap. Itu beza dia. Lembu pun haiwan juga hidup. Ya, kambing juga haiwan, kucing juga haiwan, tapi mereka tak boleh bercakap. Kucing yang kita faham dia miau je. Dia lapar miau, dia nak manja miau, dia marah pun miau. Kita macam-macam kita boleh cakap. Ya. Bahkan kadang-kadang itu dengan satu perkataan yang kita ubah dan membawa inotasi yang berbeza. Jadi manusia itu dari segi takrif hayawan hidup. Tapi dimaksudkan dengan haiwan di sini adalah binatang. Malahan juga para malaikat akan dihidupkan semula oleh Allah Ta'ala daripada matinya di alam akhirat. Di akhirat nanti sekalian mereka itu akan melalui proses berada di padang mahsyar, menjalani penghisaban. Hisab di sini maksudnya dihitung, dikira segala amalan, penimbangan amalan di neraca keadilan Allah Ta'ala, dan kena masing-masing itu lalu. Bukan kata kita orang baik, orang beriman, kita tak payah lalu, tak. Semua orang kena lalu di atas api neraka. Cuma sebahagian, na'udzubillah, akan masuk dalam neraka. Adapun lalu, semua lalu. Lalu di mana? Lalu di atas sirat, titian, as-sirat. Yang menentukan seseorang itu kalau dia lalu elok, tak jatuh ke bawah, dia masuk ke syurga. Ada yang laju, ada yang perlahan, ada yang tergelincir, bangkit balik. Ya, masing-masing lah. Tapi kalau tak jatuh, masuk syurga dia. Tapi ada sebahagian na'udzubillah tergelincir masuk ke dalam neraka. Baik, apakah tindakan kita? Kita nak kaitkan tauhid ataupun akidah ni dengan amali. Praktikalnya apa? Bila kita dah percaya pada hari akhirat atau hari kiamat ni, apa kita perlu buat? Atau dia panggil yaumuddin, iaitu kita membuat persediaan amalan soleh yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala semasa berada di dunia, ya, pada masa ini, untuk menghadapi balasan amal pada hari tersebut yang tiada siapa pun dapat melarikan diri daripadanya. Itu logiklah sebenarnya. Kalau kita misalnya kita percaya pada sekian hari bulan ni kita akan musafir buat haji ke Makkah misalnya, mungkin ada sebahagian antara yang hadir ada perancangan akan menunaikan fardu haji tahun ni,
dah dapat surat daripada tabung haji misalnya, ataupun dah dapat confirmation, maka tentulah kita buat persediaan. Nak bawa apa? Ihram kalau lelaki, ihramnya tu nak buat belai. Kalau perempuan pun jubah yang mana dia nak bawa, apa ubat-ubatan yang dia nak bawa bekal ke sana. Kalau dah habis ubat, mungkin nak ambil lagi supaya tak putus ubat. Pasti ada persediaan, sebab kita yakin kita akan musafir. Ini kita yakin kita akan dihitung amalan kita dan akan diberi balasan amalan kita. Yang orang pergi kerja pagi-pagi, ni pagi Isnin, dah cuti panjang baru-baru ni, cuti raya, masih mood raya lagi, rumah terbuka, pejabat terbuka, masih banyak lagi, lemang rendang masih dihidangkan lagi, tapi dia paksa diri dia keluar daripada mood hari raya itu, pergi bekerja, kerana dia percaya ada yang namanya imbalan, gaji. Ada gaji dari bos dah janji, kerja ada elok, nanti kita bayar gaji. Jadi ada tindakan. Takkanlah dia nak dapat gaji, dia tak buat apa-apa. Office tak masuk apa, report yang bos submit tak submit, kerja yang bos selesaikan tak buat, tahu-tahu hujung bulan minta gaji. Mesti kena marah dengan bos. Awak ni ingat charity ke apa, kerja tak datang, tahu-tahu nak minta gaji misalnya. Jadi bila kita percaya adanya hari pembalasan, maka tindakan kita kena bersedia untuk menghadapi hari tersebut. Orang yang nak exam minggu depan, minggu ni dia dah study. Jadi ini ibaratnya. Justru itu tiadalah lagi amalan toleh, yakni amalan yang buruk dilakukan oleh kita, kerana kita takutkan hari pembalasan yang pada hari itu Allah akan mengadili perbuatan kita. Sebab itu banyak hadis Nabi SAW, Nabi SAW kaitkan beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhirat. Sebab dua ini akan mendorong kita bertindak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, misalnya, falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang adalah dia itu beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran dia, maka hendaklah dia memuliakan tetamu dia misalnya. Jadi dikaitkan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Ini tindakan yang kamu kena buat. Baik. Dan begitulah juga tiada berlaku pembunuhan diri, suicide, di kalangan kita, kerana kita yakin tentang hidup semula. Bukannya mati jadi tanah lalu habis dan tak ada apa-apa. Kan na'udzubillah, orang yang dia tidak gila. Orang gila tu kita tak ambil kira lah, macam-macam dia buat. Ni orang yang tidak gila. Kalau sampai dia bunuh diri dia sendiri, by nature, insting kita akan selamatkan diri dari bahaya, kan? Dia ada mod dia panggil fight or flight, adrenaline dan sebagainya. Bila kita berdepan dengan satu ancaman, kita akan decide nak lari ke nak lawan, macam tu kan. Sebab nak selamatkan diri kita. Tetapi orang ni sebaliknya, dia buat sesuatu yang menyebabkan dia mati. Dia tembak diri dia ke, dia gantung diri dia ke, dia terjun daripada tempat tinggi ke, seolah-olah dia tak percaya adanya hari kebangkitan. Seolah-olah, bila aku mati dah, segala beban, benda yang menyakitkan aku ni selesai, sebab aku dah mati. Kan tidak. Kamu mati, kamu berpindah ke alam lain, dan di alam lain kamu akan dibicarakan, dan perbuatan kamu membunuh diri itu dilarang. Kamu akan membawa dosa dan akan diberi balasan. Jadi sebab itu kita lihat, alhamdulillah, kejadian bunuh diri ini agak relatif rendah di kalangan umat Islam berbanding dengan orang bukan Islam. Orang bukan Islam itu agak tinggi dia punya rate bunuh diri, sebab bagi dia mati senang, susah-susah hidup atas dunia, mati dah, tak ada apa-apa lagi. Kita tak.
mati ada lagi. Maka kita sepatutnya dengan adalah percaya kita kena bukanlah makna kita kata baik tu kaya, sihat, bahagia, itu baik. Itu Allah yang tentukan. Kalau miskin, sakit, menderita, itu buruk, dan itu Allah tentukan. Betul, memang kesihatan, ke sakit, ke miskin, ke hakikat Allah memang betul. Tetapi yang lebih besar iman. Bahkan kufur dan maksiatnya seseorang juga hakikatnya adalah ketentuan Allah. Orang itu tak boleh lari daripada ketentuan dia. Maka di sini timbul berbagai persoalan, sehingga timbul aliran-aliran yang bid'ah. Misalnya aliran yang dipanggil sebagai Jabriyah ataupun Jabariyah, yang mana oleh kerana mereka kata segala-galanya adalah ketentuan Allah, maka kita manusia tak payahlah lagi nak usaha ikhtiar. Makanya kalau kita tak semayang pun tak apa dia, sebab Allah yang tentukan kata kita tak semayang. Kalau kita minum arak ke berjudi dan sebagainya, tak ada masalah, sebab Allah yang tentukan. Ini satu bentuk bid'ah, kerana dia seolah-olah mengambil peranan Allah. Memang baik buruk sesuatu Allah tentukan, tapi kita tak tahu ketentuan Allah itu bagaimana. Maka apa yang kita perlu buat adalah kita ambil tahu apa yang Allah suruh, kita usahakan untuk buat. Apa yang Allah larang, kita usahakan untuk tinggal. Itu peranan kita. Takdir itu kerja Allah, jangan kita nak ambil kerja Allah. Kita buat kerja kita. Tetapi tiba-tiba berlaku sesuatu tu berbeza. Misalnya satu masa kita itu terjerumus dalam maksiat. Jadi peranan kita yang Allah wajibkan adalah kita kena menyesal. Bila buat dosa kita kena menyesal. Kemudian kita kena mohon ampun. Kemudian kita kena berazam tak nak ulang lagi. Itu namanya taubat. Tetapi dari segi hakikat akidah, kita kena reda bahawa kita ni lemah. Walaupun kita tak nak buat maksiat, tapi setelah berlakunya maksiat itu, pastilah itu takdir Allah. Takkan benda itu berlaku luar daripada takdir Allah. Tapi bukanlah kita siap-siap awal lagi, kita kata tak apa je, saya memang Allah dah takdirkan saya ni ahli maksiat. Bukan. Kamu tu nak, seolah-olah kamu nak meneka-neka takdir, padahal kamu tak tahu. Ini dilarang. Jadi kita usaha dulu untuk patuh. Kalaulah pada masa-masa tertentu kita itu tergelincir melakukan perkara yang Allah larang, ya kita kena reda sebagai takdir, tapi kita tidak boleh reda sebagai benda itu maksiat. Kita kena rasa menyesal, kita kena rasa sedih, kita kena rasa tak nak buat lagi. Kena ada. Sebab kalau kita rasa reda, oh okeylah buat maksiat pun okey juga, itu dah jadi maksiat tambahan. Ar-ridha bil maksiati maksiatun. Reda dengan satu maksiat adalah maksiat. Tapi kalau sampai kita kata tak, oleh kerana benda itu benda buruk, maka bukan Allah yang takdirkan, maka seolah-olah Allah itu lemah. Sebab ada berlaku perkara-perkara yang Allah tak takdirkan. Mana Allah nak berlaku lain, tiba-tiba berlaku lain, berarti Allah lemah. Ini akidah yang bid'ah juga, dipanggil akidah Mu'tazilah ataupun akidah Qadariyah. Langsung dia kata Allah hanya cipta makhluk je. Lepas tu apa yang berlaku tu macam automatik, makhluk tu yang buat sendiri, bukan Allah yang tentukan.
Sama ada dia buat baik ke, dia buat buruk ke, itu tak ada kena-mena dengan takdir Allah. Itu namanya akidah qadariyah. Itu bawa kepada kufur. Jadi jangan. Dalam hati kita, kita yakin bahawa kita ni berjalan mengikut takdir Allah. Kita berenang mengikut arus takdir. Nampaknya kita berenang, tapi akan pergi kepada arus takdir. Takdir tolak kita ke mana? Cuma dari segi tindakan, kita wajib taat kepada syariat. Akidah yakin segala-galanya daripada Allah. Syariat kita kena usaha untuk lakukan apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Dia syariat dan akidah ni dia seiring. Pengertian qadar dan qada. Qada dan qadar ya. Kadang sebut qadar dulu, ada sebut qada dulu. Kalau ikut di sini, qadar ialah ketetapan Allah Taala pada azali atas semua makhluknya sebagai satu plan jul, mana iradah. Sementara qada ialah pelaksanaan terhadap qadar tadi. Ini mengikut satu takrif lah. Mana berapa yang Allah nak jadikan orang ni ada anak. Allah dah tetapkan anak dia ada 6 orang. Itu namanya qadar. Ya? Orang Melayu pun sebut qadar. Qadar mana? Kadang-kadang orang buat jemputan jamuan, dia kata jemput datang ya. Tapi kami buat ala qadar je lah. Ala qadar tu ikut kadar dia macam mana. Qada bila Allah laksanakan, makna memang orang tu pada masa dia dapat 6 orang anak tu lah qada. Terlaksananya qadar yang Allah telah tentukan. Ini satu takrif ya. Ada lagi pentakrifan yang berbeza. Yang penting kita faham apa sahaja tu sudah ada ketetapan takdir daripada Allah Taala. Ya. Umur kita panjang mana, ya. Kita meninggal di mana, apa sebab kita meninggal, ya. Orang yang kahwin siapa pasangan dia, ya. Dan seterusnya, itu sudah ada ketentuan. Itu kita kena yakin. Atas setiap orang mukallaf wajib yakin, percaya dan beriktikad bahawa sesungguhnya sekalian perkara yang telah berlaku dan yang akan berlaku adalah dengan ketetapan qada dan qadar Allah Ta'ala. Begitu juga untung baik dan jahat. Maksudnya sa'id ataupun syaqi. Orang tu bahagia jadi ahli syurga ataupun syaqi, celaka jadi ahli neraka. Itu juga adalah ketetapan daripada Allah Ta'ala. Itu dengan kehendak dan kekuasaan Allah Ta'ala juga. Tetapi ketetapan qada dan qadar Allah Ta'ala tiada siapa pun mengetahui, sehingga berlaku baru kita tahu. Ya, kita ingat kan suami dia meninggal dulu, ya, dah lama stroke, dah 2 tahun terlantar. Nah, isteri yang duk jaga, tahu-tahu lah tengah berita isteri dia meninggal dulu, suami hidup lagi. Suami yang bedridden, yang terbaring hidup lagi. Isteri yang sihat, yang kesana kemari, ya, uruskan suami dia, isteri meninggal dulu. Bila dah berlaku, baru kita tahu, takdir Allah rupanya, ya, Allah telah tetapkan isteri dia meninggal lebih dahulu daripada suami dia. Sebab dah berlaku, kita tahu. Sebelum berlaku kita tak tahu. Kalau saya pernah cerita, mungkin sebahagian daripada perempuan masih ingat bagaimana tahun 1995 saya, ibu saya dan beberapa orang membaca surah Yasin di sekeliling ibu saudara saya. Adik pada mak saya pada masa itu, dia lahirkan bayi dan tumpah darah. Darah keluar dengan terlampau banyak, so dia koma, tak sedarkan diri. Dan doktor bagi tahu kepada ibu saya, dia kata adik puan ni dah teruk. Dia kata saya cadangkan banyak-banyakkan baca Yasin. Itu yang doktor pesan. So mungkin kita boleh faham kalau doktor cakap macam itu, basically dari segi ilmu pengetahuan kedoktoran dia dah tak ada boleh buat apa-apa dah. There is nothing that he can medically do to assist. So kita pun baca Yasin. Saya ingat dalam 5 orang atau 6 orang kami baca Yasin di sekeliling katil hospital tu lah, ya.
That was in 1995. Sekarang 2025. It's about 30 years ago. 30 years ago. Tapi mak saudara saya masih hidup sampai sekarang. Why? Because Allah tetapkan rezeki dia. Rezeki dia tak akan berkurang. Dia tak akan meninggal dunia sebelum rezeki dia habis. Impossible. Dan yang baca Yasin kecuali saya dah meninggal. Seingat saya semua yang baca Yasin dah meninggal. Saya belum lagi lah. Dan saya pun tak tahu dah saya dulu ke, mak saudara saya dulu ke, pun saya tak tahu. Okay? Jadi itu takdir Allah sebenarnya. Kita boleh usaha ikhtiar, kita boleh buat jangkaan, kita boleh buat itu ini, tapi kita yakin yang berlaku adalah ketentuan Allah. Makanya pergantungan hati dan jangan pada usaha. Usaha kena usaha. Silakan orang yang berniaga buat planning, buat marketing, buat forecast dan sebagainya, buat postmortem, silakan. Tengok apa trend terkini, apa marketing strategi yang terbagus, silakan. Tapi kita kena yakin bahawa yang akan berlaku untung rugi dan sebagainya daripada Allah. Dan berapa ramai orang yang buat planning perniagaan cantik, tiba-tiba berlaku PKP, tak jadi. Ada orang buat plan perniagaan cantik, kabel dia ada kabel. Sekali kabel dia pun tak naik. Bila kabel dia pun tak naik, dengan dia pun tak dapat. Misalnya. Jadi boleh usaha, tapi dalam hati kita yakin yang bagi rezeki adalah Allah, bukan usaha kita. So kita tenang. Baik. Ini faedah dia. Seseorang yang benar-benar mengimani qada dan qada Allah Ta'ala itu, takkan dia berlaku apa-apa ketetapan takdir Allah Ta'ala terhadap dirinya, nescaya dia menerima takdir Allah itu dengan penuh redha. Ini dia punya kebaikan. Bukan setakat kita nak belajar ada 20 sifat yang wajib bagi Allah, antaranya qudrah, iradah. Bukan sekadar itu. Bila kita tahu Allah Maha berkuasa, Allah yang menentukan segala-galanya, bila kita tahu iradah, ya, Allah yang berkehendak atas apa sahaja, maka timbul dalam hati kita redha. Misalnya bila berlaku kematian, kita sedih. Sebab mungkin kalau orang tua meninggal, orang kurang sedih. Sebab orang dah jangka. Even medical doctors pun, kalau orang tu dah certain age, certain health condition, doktor punya treatment dah tak sama. Dia punya vigorous treatment tu dah tak ada lagi. Dia hanya nak bagi orang tu jangan sakit. Tapi kalau nak bagi dia pulih, tengok pada umur, tengok pada keadaan, doktor pun tak akan buat macam itu. Dia ada expectation dia. Jadi orang muda kalau meninggal itu biasa orang terkejut lalu sedih. Misalnya orang ada anak dihantar belajar luar negara, tak kisahlah belajar bab dunia ke, mungkin dia balik expect jadi doktor, ambil alih tempat dia di klinik, dia pun doktor, anak dia pun nanti akan jadi doktor. Ataupun dia hantar anak dia belajar agama, hafal Al-Quran, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi dia bayangkan nanti anak dia balik akan berkhidmat pada masyarakat, jadi pendakwah. Jadi bagi-bagi dia meninggal. Jadi biasanya kesedihan itu lebih besar lagi. Jadi sedih ya silakan. Itu yang satu bentuk rahmat yang Allah letakkan dalam hati manusia. Dia akan rasa kesan belas pada orang-orang tertentu. Dia akan rasa sedih dan dia akan menangis. Bahkan Nabi SAW bagi dia mengalirkan air mata ketika anak kandung baginda yang masih kecil, iaitu Ibrahim alaihissalam, meninggal dunia. Nabi SAW mengalirkan air mata, tapi hati redha. Itu beza ya. Kadang-kadang ada orang yang bukan Islam ataupun orang Islam sendiri, tapi keimanan dia tu belum menyerap dalam hati, dia tak boleh terima. Dia akan cakap dengan dia bukan-bukan. Dia kata ni tak adil. Kenapa ambil anak dia masih muda? Itu ini ya. Anak dia orang yang belajar, kenapa tak ambil anak orang tu hisap dadah, tak ada faedah pada masyarakat. Allah yang tetapkan. Dia kena redha. Tapi redha ni
bukan benda yang senang nak diamalkan. Cakap senang. Kadang kita kata, kalau jadi tak apa dah, saya redha je lah. Bila jadi tak redha pun. Belum jadi dah, tak apalah, saya redha je. Kan? Tapi bila jadi belum tentu kita redha. Makanya keimanan kita tentang takdir Allah ni kita kena sentiasa serapkan dalam setiap warna kehidupan kita. Basically warna kehidupan kita ada dua saja. Warna kegembiraan dan warna kesedihan. Biasanya dua je. Kita akan berdepan dengan benda yang kita nak, macam tu kita nak berlaku macam tu, kita seronok. Kita nak macam lain, berlaku lain, kita tak seronok. So ini dua warna yang mana bila kita seliputi dengan redha, maka bila gembira kita syukur, bila sedih kita sabar, maka itu mendatangkan kebaikan. Andainya ketetapan takdir Allah itu menyenangkan dia bersyukur, redha dan qanaah. Qanaah itu maksudnya merasa cukup dengan kurniaan Allah. Ada orang ingat qanaah itu tak usaha. Bukan. Cukuplah gaji 1,000, tak payahlah usaha. Rajin-rajin pun tak payahlah. Bukan. Rajin-rajinlah. Qanaah ni benda hati bahawa apa yang Allah kurniakan kamu rasa cukup. Kan ada orang rasa tak cukup. Always nak benda yang lebih. Sebab tu ambil rasuah. Padahal dah ada kereta. Ini kereta biasa. Kalau boleh nak kereta mewah, itu masalah kamu. Kamu tak ada qanaah. Kamu nak bawa ke mana? Elok juga ada sebahagian daripada anggota polis yang faham. Saya pernah dengar Timbalan Ketua Polis Negara Dato' Seri Ayub Khan dalam satu talk dia bagi gambaran kalau tanpa kaya rumah sampai dia katakan 10 bilik, apa kita akan boleh duduk dalam semua 10 bilik tu? Kan setakat tu je lah. Jangankan bilik. Kalau kita orang kaya, kita beli katil besar betul. Ya. Habis kamu boleh bagi dekat semua bahagian katil ke? Tak ada, kan bucu tu je lah. Saiz badan kamu tu je lah kamu boleh. Oleh kerana kamu kaya, jadi kamu boleh beli jam yang mahal. Ya. Apa maknanya orang lain sehari 24 jam, maka kamu sehari ada 48 jam. Tak kan? Jam mahal ke jam murah, sehari 24 jam. Elok kamu tu jam murah tahu dia tahun solat. Kamu jam mahal tak pandai tengok waktu solat. Buktinya dia tak solat. Ya. Kemudian kata dia kalau jam tu sampai ada 5-10 jam, apa nak pakai 12 tangan? Kayak macam pula akak ni sampai 12 tangan, satu tangan 3 jam. Tak ada. 1 jam tu juga kita nak tengok pukul berapa, supaya kita boleh atur aktiviti kita. Jadi alhamdulillah lah yang mana ada kesedaran, tapi sebahagian dia tak ada kesedaran. Ya, sebahagian boleh dibeli dengan wang ringgit. Akhirnya keselamatan terjejas, kesihatan terjejas kerana orang tak ada qanaah. Serta kita berdoa kepada Allah agar dikekalkan kesenangan itu. Kita sihat, kita syukur, kita minta Allah kekalkan. Tapi andainya ketetapan takdir Allah itu menyusahkan dia akan rasa sakit, dia akan rasa pedih, dia akan rasa itu dan ini, maka dia bersabar. Kita manusia. Bila orang kata kat kita, pedih. Bila orang fitnah kita, ia sakit. Bila orang pulau kita, benda itu menyakiti kita. Tapi kita rawat dengan sabar, redha. Lalu berdoa supaya Allah menghilangkan kesusahannya itu dengan ketetapan takdir ini juga. Jadi doa itu ibadah. Ya, so, masa kita senang kita doa Allah kekalkan kesenangan. Masa kita susah kita doa moga-moga Allah hilangkan kesusahan kita. Doa itu ibadah. Menunjukkan kita pasrah. Tapi janganlah kita doa dalam kata seolah-olah memaksa-maksa Allah. Maknanya kita tak redha. Kita benci dengan ketetapan. Sebab itu misalnya para Rasul alaihi wassalam mereka berdoa dengan penuh adab. Ini masa yang dur. Nabi Ayub AS hanya kata, aku ni kena satu mudarat. Tapi Nabi Ayub tak sampai kata, hilangkanlah penyakit aku pun tak.
Hanya bagi tahu engkau tu yang maha ke-19. Jadi engkau yang lakukan apa yang paling bagus untuk aku. Sebab sakit zahir ada kalanya merawat penyakit batin. Disebabkan diuji dengan penyakit zahir, orang tu sembuh penyakit takabur dia, sembuh penyakit hasad dengki dia. Maka Allah lebih tahu. Bila Allah takdirkan sesuatu yang zahirnya buruk, berserta dengan yang itu ada kebaikan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya berserta, ma'al itu maknanya bersama. Dengan kepayahan tu dah ada kesenangan sebenarnya. Fa inna ma'al usri yusra. Dan sebagian ulama mengatakan itu menunjukkan bersama dengan satu kesusahan ada dua jenis kesenangan. Baik. Dengan itu dia akan menjadi seorang yang sentiasa tenang, tenteram. Memang hidup dia itu ada macam-macam warna. Kadang-kadang orang yang soleh ni lagi teruk diuji. Bahkan yang paling teruk diuji adalah para nabi dan para wali, orang-orang soleh dan sebagainya. Tapi dalaman dia tenang, ceria, cekal, sabar, tidak resah, gelisah dan hidupnya damai dan bahagia. Jadi tindakan seseorang secara praktikalnya terhadap keimanan, percayakan qada dan qadar Allah itu ialah dengan melakukan usaha dan ikhtiar mencari redha Allah dengan mengerjakan sekalian perintahnya dan meninggalkan sekalian larangan. Kita dah sebut tadi, jangan nak meneka-neka takdir. Tak nak ibadah katanya Allah dah takdirkan, buat maksiat alasannya Allah dah takdirkan. Jangan. Dari segi usaha dia kena usaha buat apa yang Allah perintah, tinggal apa yang Allah larang. Serta dari segi dunia, silakan berusaha ikhtiar mencari kehidupan yang baik lagi halal di sisi agama Allah. Kalau dia berniaga ke, makan gaji ke, tapi niat dia adalah kerana nak bagi nafkah ahli keluarga dia, nak sara hidup dia sendiri dengan cara yang halal, itu adalah ketaatan. Bukan kita ingat ketaatan tu hanya orang tu rokok sujud saja. Dia keluar bekerja, dia berkebun, dia bertani, dia buka kedai, dia buat akaun dan sebagainya. Itu adalah ketaatan. Tapi dia kena ingat kerana Allah. Dan mendoakan supaya Allah mentakdirkan kepadanya kebahagiaan dan husnul khatimah yang kita nak. Iaitu perakhiran yang baik. Mati dalam iman, dalam amal soleh. Bukannya kecelakaan dan su'ul khatimah. Ya, na'udzubillah kalau mati dalam kekufuran ataupun mati dalam kemaksiatan. Kerana ada di sana dalil-dalil tentang berlakunya qada dan qadar Allah Ta'ala itu secara mubram, yang tidak berubah. Kita kena yakin. Memang kita usaha sakit berobat, tapi kita yakin kematian kita itu tak lari. Jangankan sehari, sedetik pun tak lari. Ada detik yang Allah tetapkan itulah kita akan meninggal dunia. Dan ada yang berlaku secara muallaq, yang masih bersyarat berlaku atau tidak. Mana dalam ilmu Allah, apa yang Allah tetapkan itu pasti berlaku. Itu mubram. Adapun dalam Lauhul Mahfuz, yang kita mana kita tak tahu. Kalau orang ni berobat, sembuh. Semacam muallaq. Kalau dia tak berobat, tak sembuh. Maka kita mesti ikhtiar supaya berlaku yang kita nak. Dengan kita yakin sebenarnya yang berlaku tu dari segi ilmu Allah dah tetapkan. Cuma kita tak tahu. Maka kita ambil jalan asbab. Sebab dan musabab bagaimana kita usahakan. Ingatlah bahawa usaha dan ikhtiar adalah sesuatu yang dituntut oleh Allah sendiri. Kan Allah tak suruh kita beriman saja. Alladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi ada elemen usaha ikhtiar. Kerana berlakunya segala kebaikan atau kejahatan adalah menurut sunnatullah, ketetapan dan sebab-sebab yang telah ditentukan oleh Allah SWT juga. Jadi usaha ikhtiar pun termasuk takdir Allah sebenarnya. Jangan kita kata, oh saya serah pada takdir, lalu kita tak usaha ikhtiar. Ya, itu tak betul. Jadi usaha ikhtiar itu hakikatnya takdir Allah juga. Bukan penentu mutlak berlaku sesuatu perkara itu dengan usaha dan ikhtiar, tidak.
tapi itu termasuk dalam apa yang Allah takdirkan. Penentuan kejayaan usaha dan ikhtiar itu sebenarnya adalah terserah dan terletak pada kehendak dan keizinan Allah Ta'ala juga, menurut qada dan qadarnya yang mutlak. Jadi ada orang usaha ikhtiar, Allah bagi dia capai apa yang dia nak. Ada orang usaha dan ikhtiar, Allah tak bagi dia dapat apa yang dia nak. Allah bagi lain daripada yang dia nak. Ada orang usaha ikhtiar, Allah tangguh masa dia. Masa dia nak tu tak dapat. 5 tahun lepas tu baru dia dapat. Macam-macam lah. Yang penting beriman dengan takdir tidak menafikan usaha dan ikhtiar. Dalam di antara dalil Al-Quran dan Al-Hadis yang menunjukkan berlakunya qada dan qada Allah Ta'ala yang mu'allaq ialah firman Allah Ta'ala, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah Ta'ala memadamkan atau menghapuskan apa yang Allah hendak supaya hapus, Allah hapuskan. Wa yusbitu, dan Allah menetapkan apa yang Allah nak tetapkan. Jadi misalnya kalau orang ni berbuat baik pada ibu bapa dia, berkat kehidupannya. Tapi kalau dia itu menyakiti hati ibu bapa dia, hidup dia tak berkat. Jadi dia pun buat baik ibu bapa dia, jadi Allah hapuskan kesusahan dia dan sebagainya. Tapi dalam ilmu Allah, Allah dah tahu bahawa dia ni akan buat macam mana dan apa yang akan berlaku. Nisbah kepada kita yang tak tahu ni, kita ambil jalan yang membawa pada satu natijah. Itu namanya usaha ikhtiar. Dan firman Allah lagi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengubah apa yang ada pada satu kaum sehingga satu kaum itu mengubah apa yang ada pada diri dia. Maksudnya bila Allah kurniakan nikmat dan sebagainya pada satu kaum, Allah tidak akan tarik begitu saja, melainkan kaum itu sendiri misalnya dah berubah, dah tak bersyukur lagi. Jadi Allah tarik nikmat itu. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maraddalah. Apabila Allah Ta'ala berkehendak dengan satu kaum itu sesuatu keburukan, tidak ada yang dapat menolaknya. Wa ma lahum min dunihi min wal. Dan tidak ada bagi mereka itu selain daripada Allah itu seorang pun yang boleh menolong mereka. Macam kejadian letupan gas tu, hakikatnya tu takdir Allah. Tapi dari segi usaha ikhtiar, kena kajilah apa yang silap, apa yang boleh diperbaiki, salah siapa, itu kena lihat. Itu Allah punya kerja. Ya Allah punya kerja, tak hakikat. Kalau kamu ada buat benda tak betul, ya kamu salah. Langgar peraturan, ya kamu salah. Nah, sabda Nabi SAW, la yaridul qada'a illa du'a wa la yazidu fil amri illa albir. Dan tidaklah menolak sesuatu ketentuan melainkan doa, dan tidaklah menambah pada umur kecuali melakukan kebaikan. Ini daripada sudut sebab dan musabbab. Iaitu bila kita berdoa menjadi sebab, sepatutnya berlaku satu benda yang tak baik, berlaku benda yang baik. Sepatutnya umur kita tu setakat ini, sebab kita ni orang yang buat baik, maka umur kita panjang. Ini daripada sudut sebab musabbab. Tapi kalau kita nak angkat pergi kepada level apa yang Allah tahu, Allah dah tahu bahawa orang ni akan berdoa dan akan berlaku macam ni, bahawa orang ni tak berdoa maka berlaku macam ni, bahawa orang ni umurnya sebenarnya setakat ni. Jadi itu dalam ilmu Allah itu tidak berubah. Sabda Nabi SAW, man ahabba yubsata lahu fi rizqihi wa yursa'a lahu fil asrihi falyasil rahimah. Ini semua nak terjemah pada tindakan ni, usaha ikhtiar. Barang siapa yang nak dilapangkan rezeki dia dan panjang umur dia, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Hubungan saudara jangan kita putuskan. Walaupun ada sebahagian daripada saudara kita membuat perkara-perkara yang menyakitkan hati kita. Ada kan, kadang orang diuji dengan abang dia, ada orang diuji dengan kakak dia, ada orang diuji dengan adik dia, ada orang mak saudara dia, ada orang anak saudara yang sakitkan dia. Tapi jangan sampai putus hubungan kekeluargaan itu. Sebab kalau memang dia buat baik pada kita, tak adalah ujiannya kat situ. Memang kakak kita ni memang take care betul dengan kita, kita susah dia tolong, kita sakit dia cari ubat, memang kita sayang.
yang ada uji ni, yang dia tu tak pasal-pasal mengatakan kita, memburukkan kita, itu ini, yang itu kita diuji. Sama ada kita patuh pada perintah Allah untuk hubung silaturahim, ataupun kita ikut nafsu kalau kita putuskan silaturahim. Maka kelebihan menyambung silaturahim adalah dilapangkan rezeki dan berkat pada umur. Panjang umur ni sebagai ulama mengatakan adalah keberkatan pada umur dia. Misalnya Imam Nawawi rahimahullah taala termasuk ulama yang panjang umur. Kenapa pula? Bukankah Imam Nawawi umur 40 tahun dah meninggal dunia, tak sempat kahwin pun, sibuk mengarang kitab, tak sempat kahwin. Antara ulama yang meninggal bujang. Apa pula panjang umur? 40 dah meninggal. Rasulullah SAW wafat usia 63. Imam Nawawi belum 50 dah meninggal. Apa yang panjang umur? Panjang umur dari segi keberkatan. Sampai sekarang orang masih mengaji kitab Imam Nawawi. Orang masih mensyarahkan kitab Imam Nawawi. Orang masih ambil manfaat daripada kalam Imam Nawawi. Seolah-olah beliau masih hidup. Sampai sekarang. Berapa orang yang baru meninggal 10 tahun lepas, orang dah tak ada faedah daripada dia. Ya, walaupun usia dia panjang zahirnya 90 tahun, 100 tahun, tapi keberkatan tidak ada. Itu ditafsirkan oleh sebagian ulama, maksud panjang umur itu adalah umur yang berkat. Baik, yang terakhir dalam bab iman ya. Next baru kita masuk ihsan. Saya ingat next kelas dah last kelas lah insya-Allah. Apakah kesan baik yang akan didapati oleh seseorang apabila keimanannya itu ada terhadap qada dan qadar? Dia yakin ada ketetapan daripada Allah Taala. Jawapan, insya-Allah, dengan beriman serta benar-benar memahami tentang qada dan qadar ataupun untung baik dan jahat, hakikatnya adalah datang daripada Allah Taala. Seseorang itu akan menjadi seorang yang tenang, tenteram, ceria dan tidak merengus marah. Orang yang tak boleh terima takdir ni, dia jadi pemarah. Hak ni tak kena, hak tu tak kena, hak ni dia nak komplain, sana dia tak. Ya, kadang benda tu kecil saja, sampai tidak mengeluh dan tidak menggelabah, malahan dia akan menjadi seorang yang sentiasa tabah, cekal, sabar dan mempunyai ketahanan daya diri serta mengharungi gelombang hidup dengan damai dan bahagia. Hidup dia tetap bergelombang. Jangan ingat dia percaya pada qada dan qadar maka dia semua saja, tidak. Bahkan hidup para nabi juga diuji. Nabi Ayub AS diuji dengan kematian anak-anak, diuji dengan penyakit dan sebagainya. Tapi dia tenang kerana hatinya telah menerima akur ketetapan takdir Allah Ta'ala dengan sepenuh perasaan, redha dan penyerahan diri kepadanya, serta penuh perasaan kesedaran terhadap kehambaan dirinya, yang mana dia sedar dia hamba, maka sebagai hamba nasib dia terikat menurut ketentuan Allah Ta'ala dari azali. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataradu bi syamsika abadan abada. Allahumma naqulna min dhulil ma'siyati ila 'izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.